Ya, perbandingan antara orang muda dengan orang tua, minta maaf, ini bukan nak merendahkan sesiapa, ya, atau nak, ya, tidak menghormati sesiapa, tetapi ya, lumrah kalau kita lihat yang muda dia lebih terdedah atau dia lebih terbuka kepada satu pendapat yang baru, ya, berbanding dengan orang yang lebih berusia, ya, mana dia lebih bersikap tertutup. Tinggal lagi, kenapa jadi begitu? Ya, kenapa manusia kalau dia dah terima satu pendapat, ya, maka sukar untuk dia terima pendapat-pendapat yang lain. Tuan-tuan boleh kata, ya, kemungkinan besarnya atas dasar malas nak mengkaji. Kita dah ada satu pendapat, sudahlah kita pegang jelah pendapat ni, ya. Boleh juga, ya, kerana ego, ya. Ego ni dia mungkin boleh saya kaitkan dengan hawa nafsu juga, ya. Dan hawa nafsu memang dia biasa mengajak kita kepada kejahatan, ya. Termasuklah kejahatan itu ialah apa? Sombong. Ya, ego ni dia berkait rapat dengan sombong dan takbur. Ya, sedangkan takbur itu apa? Ya, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendah-rendahkan orang lain. Itu dia takbur, ya, atau sikap sombong atau ego kita kata. Jadi ini mungkin kita kata sebab-sebab lah, ya, mengapa seseorang itu menjadi fanatik